Sekarang KN dan sekarang dan kawan-kawan dan KN dan semua ibu bapa sekarang ini warga yang masuk pada diri komunitas dan ada dan semua daripada kementerian dan bawahnya KN kawan-kawan wanita, bangsa dan asal sosial, sekolah sekarang itu kami kerana jumpa bersama keluarga satu Malaysia bersama-sama menantikan hari bapa pada ini. Bahawa tuan, saya tak tahu berapa kali saya sebut ke sembilan. Macam-macam mempunyai dengan macam-macam problem dalam bulan ini, all the time ada sembilan. Kalau orang sembilan tak sayang berfikir daripada sembilan tak apa dia tidak buat, betul tak? Orang bertanya pun apa sama-sama lagi orang iman. Tapi yang saya hari foto pada hari ini ramai keluarga satu Malaysia. Sebab ini dia yang memohonkan negeri dan juga kerajaan barisan nasional yang tersukai. Bahawa Malaysia ini, rakyat Malaysia, satu keluarga, dan kita keluarga, bangsa dan ada umur sikit lah, tak? Tapi saya tengok, apa hari ini, bapak-bapak yang umur sikit, boleh dah pakai lawan-lawan, nampak muda belakang tu. Dan sampai itu bapak-bapak muda, bapak-bapak muda, sakit-sakit, security, banyak yang tolong, suatu makan, sakit, betul tak? Ada cerita, dia tampak saya, kita bapak kita sejak tadi. Macam yang mau masuk hebat, betul tak? Kalau ada potensi dari wakil rakyat ni, kita pun bermati-mati ada etnis semua yang nak lain. Jabatan kita nak tambah kepada yang menghormat dalam negeri. Ada jabatan bangsa ni yang potensi boleh jalan apa champion untuk kerajaan barisan nasional, betul tak? Saya tu tak masuk dalam keluarga kita tu. Boleh sangat, betul tak? Ni mesti besar. Kita nak tengok ni. Kita kalau ada tamu, kita nak outreach program kita. Akak kesekian ramai sekarang ni. Orang tuan, saya jadi kalau semua macam bersama dengan aktiviti saja. Pertama, saya maklumkan ini yang kompleks baru, kompleks center. Integrated di mana semua proposal berjalan untuk keluarga silakan. Dari kerja, tanpa dia, berjumpa kita bangsa dewan, buka kepada siapa semua yang buat tahun ini. Tanda ini adalah kami kedua mampu lagi berfungsi dalam praktik efektif. Dewan ini dia berada dengan sambung dalam politik. Jadi kepada semua yang berhormat, yang berbahagia, panjang, nanti dan aktiviti ini, saya nak kita sama ada dan ataupun belakang. Punya yang nanti perempuan ini sebaik-baiknya. Saya tak tahu posisi yang sebaik-baiknya akan punya orang ramai. Kita ada wakil sepuluh bagi saya ada program secara diharuskan dalam program center ini akan terdapat pemeriksaan yang terbaik daripada bersama ada yang berhormat. Nah, daripada kawasan-kawasan ada awal atau semua dan juga ibu bapa perempuan yang ada datang ke sini. Tapi kami berbuat saya bapa-bapa. Pertama, kami ibu amat menyayangi semua bapa-bapa yang ada. Jadi orang yang sendiri mengajar kerja bapa bukan sangat betul tak? Saya betul saya semua ya. Pada anak-anak
bapa. Saya tak boleh tengok anak-anak muda kita sambung rumah kepada ibu bapa. Terutama dia macam mana lah, pemahaman macam mana, saya betul tak? Budaya kita nilai kita dalam biasa sikit. Kalau kita tengok sama itu masyarakat yang selama hormat, kita tengok dalam TV kan, semua kasih bersyukur tu kan. Saya suka lah. Saya suka tengok bila anak muda kita, sebab kita tak pilih dia. Kita tak pilih anak muda kita. Kita anak kita, kalau tak tahu hormat, kita boleh kaya kita. Masa boleh diri kita sebagai pendidik dan pemimpin, apa yang kita buat? Ibu, itu sebagai pemimpin. Kalau anak muda kita, dia tak ada masa, tak ada nilai, jangan sama dengan saya para pendidik kita. Kita mesti kembali ke semula. Nilai-nilai dan budaya berhasil pada kita. InsyaAllah, kalau itu berlaku, saya mahu semuanya akan selamat. Pertama, mesti hormat ibu dan bapa. Kedua, saya tahu anak-anak dan semua bapa yang kita kaji pada ini, hadiah yang paling istimewa seorang bapa kepada keluarga dan anak-anaknya adalah apabila bapa itu sayang dan hormat ibu kepada mereka. Tak ada hadiah yang lebih istimewa daripada hormat dan kasih sayang seorang bapa kepada ibu anak-anak mereka. Itu yang menjadi termasuk selamatlah bapa lagi. Kita saja berdoa kasih lagi kepada dewan kuasa penganjur dan Aminah dan terima kasih kepada siapa. Saya rasa bahawa penganjuran program bagi bapa pada supaya kami kemudian pada sekarang ada energi okey lagi tak payah tak rasa program yang kedua yang berjalan sudah baik mau set dia pun bagus dan insyaAllah kita akan buat banyak lagi program apa kita akan ada program walaupun yang ini lagi ramai pun lagi pendidikan yang jelas kerajaan bagian dan bentuk yang ada di masyarakat tersebut. Maka dari itu, dalam pada pun, kami lagi semua orang yang bergabung bersama menjayai usaha-usaha yang kita kita nyata, kita jadi maka jadilah maka yang terbaik dan best maka untuk kami. Sekian, terima kasih. Kompleks keluarga berada.